Assalamualaikum dan selamat datang kepada penonton setia kita yang telah hadir daripada siri 1 hingga siri yang terakhir kali ini, siri keempat di dalam podcast Sembang Tokoh Suara Puisi. Episod Baiklah, bersama saya ini sekali lagi kita punya tetamu iaitu Safwan, Alif, Ijam dengan Fahimi. Saya lupa. Okey. Untuk membuka tirai podcast kita pada hari ini, kita akan membincangkan sumbangan Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh, betul tak? Betul. Muhammad Haji Saleh. Takkan dah salah lah. Maafkanlah saya. Kepada sastra moden iaitu puisi moden. Seterusnya kita akan membuka tirai kita dengan perbincangan tentang sumbangan beliau dalam pembaharuan dalam puisi moden. Kita mulakan daripada Safwan. Okey, terima kasih. Ini Muhammad Haji Saleh ni dia dikenali sebagai pelopor puisi moden Melayu. Maksudnya dalam penulis moden Melayu dia lah yang paling utama. Lepas tu beliau telah Muhammad Haji Saleh ni dia telah memperkenalkan pendekatan baru dalam puisi dengan menggabungkan elemen tradisional dan moden, menjadikan puisinya lebih relevan dengan masyarakat kontemporer, maksudnya masyarakat sekarang lah. Okay. Bagi pendapat saya, berkaitan dengan sumbangan Muhammad Haji Saleh dalam pembaruan puisi Melayu moden ini, betul, bagi saya benar. Sebagai contoh, dalam puisi Perjalanan Si Tanggang 2, beliau mengangkat kisah mitos ke konteks moden. Dia membincangkan isu identiti dan pengalaman diaspora Melayu. Ada nak tambah tak? Okey. Muhammad Haji Saleh ni dia juga memperkenalkan gaya bahasa yang lebih intelektual dan berfalsafah, menjadikan puisi yang ditulis tu sebagai media refleksi dan pemikiran yang mendalam bagi penulis-penulis yang lain lah. Kebaikan mana Muhammad Haji Saleh dia menerapkan even puisi-puisi lama kepada puisi sekarang, even benda tu mitos. Kita tahu yang orang sekarang pun tak percaya mitos. Betul. Tapi dia percaya terapkan unsur mitos tu dalam puisi puisi moden. Yes. Kita tutup pula cerita bahagian tu. Sebenarnya kita pindah kepada topik yang seterusnya atau perbincangan kita yang seterusnya, iaitu beliau ni, saya dengar Muhammad Haji Saleh ni juga terlibat aktif dalam penulisan dan penerbitan antologi puisi. Boleh Pijam terangkan? Okey. Ya betul. Muhammad Haji Saleh ni dia juga aktif dalam penulisan dan penerbitan antologi puisi. Contohnya, beliau telah menghasilkan beberapa antologi puisi penting seperti salah satunya ialah Sajak-Sajak Pendatang yang kita dah bahas dekat siri ketiga itu, Perjalanan Si Tanggang 2 dan Aksara Usia. Untuk pengetahuan semua, antologi ini bukan sahaja memperlihatkan evolusi pemikiran beliau, tetapi juga mencerminkan perkembangan puisi Melayu dari segi tema dan gaya penulisan itu sendiri. Ya, melalui penerbitan ini, beliau telah memperkayakan khazanah puisi Melayu dan memberi inspirasi kepada generasi penyair seterusnya. Dekat sini kita dapat buktikanlah bahawa memang betul sumbangan beliau ialah penulisan dan penerbitan antologi puisi. Hebat dia, beliau Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh ni, sebab daripada penulisan antologi puisi ni dia berjaya beri inspirasi pada orang-orang muda sebagai penerus, betul tak? Okey, seterusnya kita akan beralih kepada sumbangan beliau yang seterusnya, iaitu dalam pengaruh dalam pendidikan dan akademi. Boleh Alif uraikan? Baik. Bagi sumbangan beliau iaitu pengaruh dalam pendidikan dan akademik, yang pertama sekali beliau ni pernah berkhidmat sebagai profesor di beberapa universiti utama Malaysia seperti Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, Universiti Malaya, UM dan juga Universiti Sains Malaysia. Serta beliau juga pernah menjadi profesor tamu di universiti luar negara. Jadi tidak peliklah kalau beliau ini digelarkan sebagai sastrawan negara yang memberi pengaruh dalam pendidikan di luar negara. Pengaruh dia besar dalam dunia sastra. Saya nak tambah agak Adik punya tu tadi, Muhammad Haji Saleh ni dia juga
Dia jadi pembimbing ramai pelajar dalam bidang sastra. Dia kan menyumbang pada perkembangan akademik puisi Melayu. Maksudnya kepada penulis-penulis baru yang ingin mencuburi bidang ini, Muhammad Haji Salim dia jadi macam mentor kepada orang. Dia bimbing orang, guide orang macam mana untuk menghasilkan karya yang bermutu lah. Betul. Saya nak tambah sikit. Apa yang Safwan cakap tadi benar, sebab sumbangan beliau ini dalam pendidikan sangat penting kerana dia dapat melahirkan generasi baru penulis dan juga penyelidik dalam bidang puisi Melayu itu sendiri. Nampaknya beliau ni menunjukkan beliau ni sebenarnya adalah butiran emas di dalam pasir. Sebab tak semua orang, even dia menulis, dia memberikan inspirasi kepada golongan muda seperti sumbangan beliau yang sebelum ni. Beliau juga membimbing dan pendidik supaya wujudnya penyair ataupun puisi-puisi yang lain untuk muncul. Kita beralih lahirnya generasi baru. Ya, bukan senang nak jumpa orang yang seperti Profesor Memoritas ni kan. Seterusnya kita beralih pada sumbangan beliau yang seterusnya. Bukan ke selain daripada mengarang puisi, beliau juga aktif dalam penulisan ilmiah. Boleh korang semua kongsikan? Boleh. Beliau dalam bidang ini siapa? Kalau dari segi penulisan ilmiah atau teori sastra, beliau telah menghasilkan buku-buku ilmiah seperti Poetika Sastra Melayu tahun 2000 dan yang empunya cerita The Mind of the Malay Author 1991 yang menjadi rujukan penting dalam kajian puisi Melayu. Ya, melalui penulisan-penulisan dia ni, contohnya Fahmi bagi tahu tadi, Poetika Sastra Melayu dan yang empunya cerita The Mind of the Malay Author ni, kita dapat membuktikan lah beliau telah memperkenalkan teori dan pendekatan baru dalam untuk penyair-penyair lain menganalisis puisi Melayu sekaligus memperkayakan bidang kajian sastra. Sumbangan beliau ni juga dalam penulisan ilmiah ini telah membantu dalam memahami dan mengembangkan puisi Melayu ini dari sudut akademik. Maknanya dia mendidik, tapi beliau juga menghasilkan penulisan ilmiah yang menjadi rujukan-rujukan kepada kajian sastra lain. Dia menghasilkan beberapa teori jugalah untuk digunakan oleh penyair-penyair untuk mengkaji bidang sastra ni menggunakan teori-teori beliau. Macam biasa ya. Kita akhir sekali lah kita bincang bagaimana sumbangan Muhammad Haji Salim mengangkat budaya dan identiti Melayu dalam puisi. Boleh? Siapa? Muhammad Haji Salim ni, cara dia mengangkat identiti budaya dan identiti Melayu dalam puisinya adalah dengan menggunakan nilai-nilai budaya Melayu seperti dalam sajak-sajak sejarah Melayu di mana beliau menggabungkan elemen sejarah dan budaya dalam puisinya. Melalui pendekatan ini, Muhammad Haji Salim ni dia telah membantu dalam memperkukuh identiti Melayu melalui puisi dan sastra beliau lah. Ya. Bagi saya beliau juga menekankan pentingnya memahami dan menghargai budaya sendiri dalam menghadapi arus globalisasi, menjadikan puisi ini relevan sepanjang zaman. Jadi, Muhammad Haji Salim orang yang hebat. Banyak daripada pembaharuan puisi moden kepada menjadi pendidik, pembimbing, kemudian menghasilkan teritori yang menjadi rujukan sehinggalah mengangkat budaya kita, budaya Malaysia kita. Menunjukkan beliau adalah seorang yang hebat dan perlu dikenang dan perlu disegani. Baiklah, setelah habis kita bincang tentang sumbangan-sumbangan beliau, jadi ini adalah siri terakhir kami dalam podcast Sembang Tokoh Suara Puisi. Jadi kita jumpa lagi pada siri-siri podcast yang akan datang. InsyaAllah. Sekian. Terima kasih. Terima kasih host. Terima kasih.